Ramai salahkan isteri kalau tak dapat anak, tapi sebenarnya punca adalah suami. Yang ketiga, masalah ejakulasi pramatang juga menjadi punca gagal hamil. Lelaki yang mengalami masalah premature ejaculation sering mengalami ejakulasi terlalu awal dan sehinggakan isteri tak sempat capai klimaks dan itu akan mengganggu proses persenyawaan. Kalau ejakulasi berlaku terlalu awal dan sperma tak dihantar ke tempat yang sepatutnya, peluang untuk kehamilan akan menurun secara drastik. Lebih-lebih lagi kalau suami mengalami kombinasi mati pucuk dan tewas awal, risiko ketidaksuburan akan jadi lebih tinggi. Yang terakhir, gaya hidup dan kesihatan lelaki memainkan peranan besar dalam kesuburan. Faktor seperti merokok, vaping, obesiti, stres, kurang tidur dan pengambilan makanan tidak sihat boleh memburukkan lagi masalah mati pucuk dan juga kualiti sperma. Lelaki yang tidak bersenam dan mempunyai gaya hidup tidak aktif juga lebih cenderung mengalami peredaran darah yang lemah, seterusnya menjejaskan keupayaan ereksi dan juga kesuburan. Bukan semua masalah kesuburan berpunca daripada isteri. Suami juga perlu ambil tanggungjawab untuk pastikan kesihatan reproduktif dalam keadaan terbaik. Kalau anda alami masalah mati pucuk atau tewas awal, jangan biarkan ia berlarutan sebab ia bukan sahaja mengganggu hubungan suami isteri tapi juga boleh menyukarkan peluang untuk mendapat zuriat. Mulakan dengan perbaiki gaya hidup, dapatkan rawatan yang betul dan jangan malu untuk berjumpa dengan doktor. Jangan lupa like, share, subscribe untuk lebih banyak info tentang kesihatan lelaki.